Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada para penonton dan para pendengar sekalian. Perkongsian resipi kita pada hari ini adalah urap tambah buah-buahan. Langkah pertama, sediakan satu bekas untuk mencampurkan semua ramuan yang akan digunakan. Langkah kedua, masukkan hirisan buah petik, bunga kantan, buah mangga, cili padi yang dibuang batang, hirisan kurma, bilis goreng. Perahan limau nipis, buang biji dan madu sebanyak 2 sudu makan. Gaul rata supaya semua bahan sebati. Langkah ketiga, masukkan garam dan gula perang secukup rasa. Gaul lagi sehingga rasa masam, manis dan masin sekata. Langkah keempat, taburkan bawang putih goreng, bijan, bawang goreng dan sedikit minyak zaitun jika suka. Alhamdulillah, dengan izin Allah, urap buah-buahan kita siap untuk dinikmati. Terima kasih kerana menonton. Jika suka resipi ini, jangan lupa like, komen dan kongsikan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian resipi seterusnya. Assalamualaikum.